Bayangkan kau berada di tengah Selat Melaka. Langit gelap, angin tidak kuat. Laut pula bergerak perlahan seperti sedang bernafas. Tiba-tiba kabus mula turun. Bukan kabus biasa. Kabus yang datang perlahan dan semakin tebal. Lampu kapal yang jauh mula hilang satu persatu. Dan dari dalam kabus itu, muncul bayang sebuah kapal. Layarnya terbuka, seolah-olah sedang berlayar. Padahal, angin hampir tidak ada. Pelaut lama pernah berkata, kalau kau nampak kapal seperti itu di laut, mungkin kau sedang berada dekat sempadan dua alam. Orang barat panggil dia Flying Dutchman. Tapi di kawasan Selat Melaka ada satu kisah lain yang sering disebut oleh pelaut. Kisah yang lebih dekat dengan rantau kita, lebih misteri dan lebih berdarah dari segi cerita pelayaran. Nama kapal itu Aurang Medan. Selat Melaka bukan sekadar laluan laut biasa. Ia adalah salah satu laluan perkapalan paling sibuk di dunia. Setiap hari, ratusan kapal melalui selat ini. Kapal kontena besar, kapal tangki minyak, kapal dagang dari timur dan barat, semuanya menggunakan laluan yang sama. Sejak ratusan tahun dahulu, selat ini sudah menjadi jalan perdagangan penting. Pedagang Arab pernah melalui laluan ini, pedagang India dan China juga menggunakan laluan yang sama. Kemudian datang pula kapal-kapal dari Eropah. Setiap kapal membawa barang, rempah, kain, logam dan kadang-kadang cerita. Apabila sesuatu laluan laut digunakan terlalu lama, ia bukan sahaja menyimpan sejarah, ia juga menyimpan cerita yang tidak pernah ditulis. Cerita yang hanya hidup dalam ingatan pelaut. Dan kadang-kadang, cerita itu menjadi legenda. Dalam dunia pelaut barat, salah satu legenda paling terkenal ialah Flying Dutchman. Legenda ini sudah diceritakan sejak berabad-abad dahulu. Ia sering muncul dalam cerita pelaut, buku dan kisah pelayaran lama. Versi cerita paling popular mengatakan, Flying Dutchman adalah sebuah kapal Belanda yang diketuai oleh seorang kapten yang sangat degil. Kapal itu dikatakan cuba merentas laut berhampiran Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Ketika itu, ribut sangat kuat, angin kencang, ombak tinggi. Tapi kapten kapal itu enggan berpatah balik. Dia dikatakan bersumpah bahawa kapalnya akan terus berlayar walaupun terpaksa melawan ribut selama-lamanya. Dalam legenda pelaut, sumpah itu menjadi punca kutukan. Kapal tersebut tidak pernah sampai ke destinasi dan tidak pernah kembali ke pelabuhan. Sebaliknya, ia dikatakan terus berlayar di laut selama-lamanya. Sejak itu, pelaut mula melaporkan melihat kapal misteri di tengah laut. Kapal lama, layarnya terbuka. Kadang muncul dari kabus dan kemudian hilang begitu sahaja. Pelaut percaya itulah Flying Dutchman. Melihat kapal ini sering dianggap sebagai petanda buruk, bukan kerana kapal itu menyerang, tetapi kerana ia menjadi peringatan bahawa di laut, manusia tidak pernah benar-benar berkuasa. Tapi itu legenda dari barat. Di kawasan Asia Tenggara pula, ada satu kisah kapal misteri yang sering disebut dalam dunia maritim. Nama kapal itu ialah Aurang Medan. Kisah ini mula tersebar sekitar tahun 1940-an. Beberapa kapal berhampiran dilaporkan menerima satu mesej kecemasan. Isyarat radio itu sangat pendek dan sangat menakutkan. Mesej yang sering dipetik berbunyi seperti ini. All officers including the captain are dead. Everyone dead. I die. Kapal yang menerima mesej tersebut cuba mencari sumber isyarat itu. Dan akhirnya mereka menemui sebuah kapal terapung di laut. Itulah kapal yang dikatakan sebagai Aurang Medan. Apabila kapal penyelamat menaiki kapal itu, mereka menemui sesuatu yang sangat pelik. Semua kru kapal sudah mati dan menurut cerita yang tersebar, wajah mereka kelihatan seperti membeku dalam ketakutan. Seolah-olah melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum mati.
Tetapi misteri tidak berhenti di situ. Ada versi cerita mengatakan kapal itu tiba-tiba mengeluarkan asap, kemudian terbakar dan akhirnya meletup sebelum sempat disiasat dengan lebih lanjut. Selepas itu, kapal tersebut tenggelam. Masalahnya, hingga hari ini rekod rasmi tentang kapal itu tidak begitu jelas. Ada penyelidik maritim mengatakan kisah ini mungkin hanya legenda moden pelaut, cerita yang tersebar dari kapal ke kapal yang lain. Tapi walaupun tiada bukti yang benar-benar kuat, kisah orang Medan tetap hidup dalam dunia pelayaran. Di laut, banyak perkara boleh mengelirukan mata manusia. Kabus, cahaya, jarak di atas permukaan air. Semua ini boleh mencipta ilusi. Dalam sains, fenomena cahaya di laut boleh menyebabkan kapal yang jauh kelihatan sangat dekat. Lampu kapal boleh kelihatan seperti terapung di udara, dan bentuk kapal boleh berubah kerana kesan pembiasan cahaya. Fenomena seperti ini kadang-kadang dipanggil miraj laut. Tapi pada zaman dahulu, pelaut tidak mempunyai penjelasan saintifik seperti hari ini. Apabila mereka melihat sesuatu yang pelik di laut, mudah untuk mengaitkannya dengan perkara gaib. Orang Melayu lama pula ada istilah sendiri. Mereka kata, laut kadang-kadang boleh tipu mata. Jadi, dalam dunia pelaut, ada dua cara melihat perkara yang sama. Satu melalui penjelasan logik, satu lagi melalui pengalaman dan rasa. Apabila legenda barat seperti Flying Dutchman tersebar ke seluruh dunia, nama itu akhirnya menjadi simbol. Simbol kepada kapal misteri, simbol kepada sesuatu yang muncul di laut, tetapi sukar dijelaskan. Sebab itu, kadang-kadang kita akan dengar pelaut berkata, "Aku nampak Flying Dutchman di Selat Melaka." Padahal, mungkin kapal yang mereka lihat bukanlah kapal legenda itu. Mungkin hanya kapal lama yang muncul dari kabus, mungkin hanya ilusi cahaya di laut. Atau mungkin, sesuatu yang kita masih belum faham sepenuhnya. Di laut, banyak perkara berlaku tanpa saksi, dan laut tidak pernah menjelaskannya sendiri. Jadi, adakah kapal hantu benar-benar wujud? Jawapan paling jujur mungkin ini. Ada kisah yang sangat kuat dan ada misteri yang masih belum selesai. Tapi satu perkara yang semua pelaut tahu, di laut, manusia belajar untuk menjadi rendah diri. Kerana laut sentiasa lebih besar daripada kita, dan bila kabus turun di Selat Melaka, mungkin itu hanya cuaca biasa. Atau mungkin, sesuatu yang kita belum faham sepenuhnya. Selat Melaka akan terus menjadi laluan kapal manusia, tetapi mungkin ia juga menyimpan laluan rahsia yang hanya laut tahu.